Tak apalah, saya tak putus harapan sebab saya datang sini, saya nak belajar menjahit. Sebab saya tak tahu langsung asas, jadi rasa peluang kawan tu letak tepi dulu. Nama saya Nurhanmida binti Abdullah daripada Kampung Chang, Bido, Perak. Saya orang asli daripada suku kaum Semai. Saya dapat tahu tentang NTW daripada iklan TV. Saya tengok dekat iklan Facebook. Jadi saya rasa saya berminat. Ini adalah peluang saya untuk belajar tentang asas jahitan. Sebab saya tak tahu langsung macam mana cara nak menjahit. Saya sangat berminat tentang jahitan. Jadi dalam masa 3 jam yang kami belajar dekat NTW, saya rasa saya banyak sangat ilmu yang saya belajar. Daripada setting mesin, lepas tu sukat baju, gunting baju, semua kami belajar. Sebab sebelum ni 3 jam tu rasa macam tak cukup waktu tu. Tahun ni saya harap boleh buat baju ke, cara buat beg ke. Jadi rasanya kalau sehari mungkin kami dapat belajar banyak benda lagi untuk timba ilmu. Lepas tu, yalah, kalau dah ada skill semua, nanti kami boleh buat di rumah untuk cari pendapatan. Dia yang cakap alasan, yalah, suai rumah kan, banyak kerja. Jadi saya rasa macam mungkin satu hari kalau saya dah expert menjahit, saya boleh ajar kawan-kawan ke. Kalau NTW anjurkan lagi sekali, peluang untuk kita. Dahlah percuma. Mesin pun percuma, tak ada bayaran kan. Jadi macam peluang lah. Rugi kalau lepaskan peluang. Jom join NTW.